Wow. Wanginya. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi yang cukup menarik. Nah, pertama sekali di sini apa yang perlu kita lakukan adalah panaskan dulu pengukus, tuangkan air dalam pengukus dan panaskan pengukus. Kemudian di sini saya nak kukus tepung beras lebih kurang 200 gram. Kukus tepung beras tersebut selama 20 minit. Kemudian di sini saya lanjutkan dengan gula melaka atau gula merah. Saya nak hiris-hiris tipis macam ni ataupun kita hancurkan je lah, senang cakap. Nah, kemudian di sini saya nak masukkan 200 gram kelapa parut. Sepatutnya kelapa parut yang digunakan ni kelapa parut muda. Tapi sayangnya dekat rumah saya adanya kelapa parut tua. Malas pula saya nak pergi ambil kelapa dan memarutnya. Nah, ni kemudian saya masukkan tepung beras yang telah kita kukus tadi tu. Dan jangan lupa masukkan garam, lalu kita gaul rata bagi sebati. Jadi ingat ya kawan-kawan, gunakan kelapa parut muda. Nah, kemudian saya letakkan sedikit saja gula. Dan kemudian ini kita campur bagi merata. Nah, kemudian saya nak masukkan lebih kurang 100 ml air, lalu kita gaul rata. Masuk sikit-sikit je tau. Nah, kemudian mari kita ke langkah yang selanjutnya. Ini saya masukkan ke dalam periuk kecil. Kalau nak guna cetak pun boleh, atau mungkin nak guna loyang pun boleh juga. Lapisan pertama saya masukkan campuran kelapa parut dengan tepung beras tadi. Kemudian di atasnya saya letakkan gula melaka ataupun gula merah. Kemudian saya tutupi lagi dengan kita punya kelapa parut. Dan begitu jugalah seterusnya sehingga adunan kita habis. Nah, kira-kira anda tahu tak resepi kita hari ini dinamakan apa? Kalau kat tempat anda namakan kuih ini sebagai apa? Oleh kerana saya gunakan kelapa tua, jadi tekstur daripada kuih saya pada hari ini akan kasar. Kalau anda guna kelapa muda, dia lembut, dia cantik je bentuknya. Nah, ni sekarang kita akan kukus lebih kurang 30 minit. Nah, ini dia setelah 30 minit. Nampak tak? Tekstur dia agak kasar sebab saya guna kelapa tua. Nanti anda guna kelapa yang muda tau. Jadi nanti tekstur dia lebih halus dan gebu gitu. Dan lebih cantik lah tampilannya. Tapi jangan salah, ini rasanya juga tak kalah sedap. Nah, ini dia. Sekarang kita nak potong. Tu rasa dia sedap sangat, lemak, manis, dan paling penting bau dia tu harum sangat, harum semerbak waktu kita kukus. Jadi lepas ni kalau ada kelapa parut, ada gula merah atau gula melaka, cuba resepi satu ni. Jadi jangan lupa tekan like kalau suka and subscribe for more video. Bye bye guys.